Di tangan saya ni adalah 10 dinar emas public gold. Beratnya adalah 42.5 gram yang berkesulian 999.9. Tahu tak, kalau kita berjaya kumpul beberapa keping 10 dinar emas public gold ni, banyak matlamat kewangan kita akan tercapai. Satu keping 10 dinar ni nilainya dah lebih RM24,000. Nilainya cukup untuk dijadikan sebagai dana untuk pergi umrah bersama tersayang. Ada 3 keping 10 dinar nilainya dah lebih RM72,000. Boleh selesaikan hutang kereta ataupun hutang-hutang peribadi yang jahat. 5 keping 10 dinar tu dah lebih RM120,000. Boleh jadikan sebagai dana kecemasan keluarga dan boleh gunakan di waktu kecemasan. Kalau ada 7 keping kira-kira RM168,000. Nilai ni boleh bayar sebahagian besar pinjaman rumah ataupun boleh jadikan sebagai modal pelaburan hartanah. Dan kalau berjaya kumpul 10 keping 10 dinar, itu dah cecah lebih RM240,000. Boleh dijadikan sebagai dana persaraan ataupun rumah untuk pelaburan. Nampak tak kuasa emas boleh capai banyak matlamat dalam kewangan kita? Jadi kalau tuan-puan belum lagi ada 10 dinar emas yang pertama, tuan-puan boleh saja klik link di bio saya untuk saya bantu. So, dah bersatu, cek komen, jangan lupa follow.